Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Setelah meneliti laporan Ketua Audit Negara, ada beberapa perkara yang saya rasa patut diketengahkan dan penjelasan daripada pihak kerajaan. Laporan ini bukan sekadar angka dan statistik, tetapi merupakan gambaran nyata tentang betapa lemahnya pengurusan keuangan negara di bawah pentadbiran kerajaan yang sekarang ini. Pertama, hutang negara menjulang tinggi. Tuan Yang di-Pertua, hutang persekutuan telah mencecah 1.248 trilion, meningkat RM75.105 bilion bersamaan 6.4% dalam hanya 1 tahun. Setiap rakyat Malaysia sekarang menanggung beban hutang hampir RM40,000. Yang lebih membimbangkan, nisbah hutang kepada KDNK kekal pada 64.6%, hampir menyentuh shilling 65% yang dibenarkan. Daripada jumlah ini, RM490.023 bilion, 39.3% akan matang dalam tempoh 1 hingga 5 tahun. Bermakna kerajaan terpaksa membuat pinjaman baru untuk membayar hutang lama. Perbelanjaan untuk membayar hutang saja sudah menelan 50.481 bilion, meningkat RM4.150 bilion, 9% berbanding tahun 2023. Ini cukup untuk membina 100 hospital baru atau membiayai program bantuan makanan untuk 5 tahun. Yang mengejutkan, Tuan Yang di-Pertua, komposisi hutang menunjukkan sekuriti kerajaan Malaysia 633 bilion, terbitan pelaburan kerajaan 570.8 bilion dan pinjaman luar negeri 27.976 bilion. Soalan saya kepada Kementerian Keuangan. Mengapa strategi pengurusan hutang kerajaan jelas gagal dengan kadar pertumbuhan hutang tahunan masih tinggi pada 6.4%? Bagaimana kerajaan merancang untuk membayar 490.023 bilion hutang yang akan matang dalam tempoh 5 tahun akan datang? Mengapa peralihan kepada instrumen jangka panjang tidak berjaya mengurangkan beban perbelanjaan kerana hutang negara? Kedua, kegagalan mengutip hasil negara. Tuan Yang di-Pertua, yang lebih memalukan ialah kegagalan kerajaan mengutip hasil negara. Pelbagai akaun belum terima hasil telah mencecah 44.554 bilion, meningkat 5.039 bilion, 12.8% dalam masa 1 tahun. Lebih memalukan lagi, 20.672 bilion, 46.4% daripadanya sudah melebihi 6 tahun dan berisiko dihapus kira. Pada tahun 2024 sahaja, 337.14 juta telah dihapus kira. Wang rakyat telah lesap begitu saja. Analisis mendapati, lembaga dalam hasil dalam negeri gagal mengutip 40.389 bilion hasil cukai. Kementerian Kesihatan mempunyai ABT 358.89 juta untuk bil perubatan pesakit. Jabatan Perdana Menteri gagal mengutip 463.21 juta. Yang paling menyedihkan, Tuan Yang di-Pertua, daripada 40.389 bilion ABT LHDNM, 26.2539 bilion ataupun 65% adalah cukai pendapatan syarikat. Satu jumlah yang besar. RM11.381 bilion, 28.2% adalah cukai pendapatan individu dan 18.727 bilion sudah melebihi 6 tahun. Mengapakah mekanisme kutipan LHDNM begitu lemah sehingga membenarkan tunggakan cukai mencecah 40.389 bilion? Apa saja tindakan terhadap pegawai yang gagal memungut wang hutang kepada kerajaan seperti yang diperuntukkan dalam Seksyen 18 Akta Tata Cara Keuangan 1957? Dan mengapa kerajaan membenarkan hapus kira 337.14 juta pada tahun 2024 sedangkan wang ini boleh digunakan untuk membiayai program rakyat? Ketiga, projek pembangunan yang gagal diselesaikan. Laporan Ketua Audit Negara mendedahkan terdapat 157 projek pembangunan yang dikategorikan sebagai sakit. Satu pengakuan rasmi tentang kegagalan kerajaan dalam melaksanakan tanggungjawab asas kepada rakyat. Mari kita bicarakan kepada fakta. Yang pertama, projek perumahan tentera yang diabaikan. Projek RKAT Kukusan Tawau dengan nilai RM100 juta telah lewat 418 hari dengan 2 kelulusan EOT. Yang lebih memalukan, kerja di tapak telah terhenti sepenuhnya dan kontraktor gagal melaksanakan kewajipan. Hanya pada 23 Mei 2025,
selepas hampir 3 tahun lewat, barulah notis pendapatan dikeluarkan. Projek RKAT Labuan bernilai 63.25 juta pula telah lewat 467 hari dengan 4 kelulusan EOT. Alasan yang diberikan termasuklah pekerja tidak kompeten, masalah cuaca dan isu logistik yang menyedihkan projek ini kini terpaksa dibawa ke RMK 13, bermakna anggota tentera kita terpaksa menanti lebih lama lagi. Yang kedua, pengabaian pendidikan anak-anak pendalaman. Projek pembinaan sekolah kebangsaan Metalun di Belaga, Sarawak bernilai 34.56 juta telah menerima 10 kelulusan EOT selama 785 hari. Bayangkan 10 kali gagal mematuhi jadual, 10 kali dibenarkan melanjutkan masa dan 10 kali mengecewakan 170 pelajar dan 8 orang guru yang terpaksa belajar dan mengajar dalam keadaan yang tidak selesa. Ketiga, pembaziran wak rakyat yang berleluasa. Projek menaik taraf Galeria Perdana Langkawi yang bernilai 20.4 juta memerlukan tambahan kos 40.20 juta. Peningkatan sebanyak 197% daripada kos asal. Ini adalah pembaziran yang tidak boleh diterima. Statistik yang mengejutkan. Daripada 8,755 projek di bawah RP4 RMK ke-12, sebanyak 3,829 projek ataupun 43.7% dalam pelaksanaan. 157 projek 4.1% dikategorikan sebagai sakit, 242 projek 6.3% langsung tidak menunjukkan sebarang kemajuan. Perbelanjaan sebenar 2021 hingga 2024 ialah 315.932 bilion berbanding peruntukan 307.908 bilion. Tuan yang dipertua, ini bukan sekadar angka, ini adalah nyawa, ini adalah masa depan, ini adalah harapan rakyat yang dikhianati. Anggota tentera yang berkorban untuk keselamatan negara terpaksa menanti rumah yang dijanjikan. Anak-anak di pedalaman Sarawak terpaksa belajar dalam keadaan yang tidak selamat dan selesa. Wang rakyat dibazirkan dengan sewenang-wenangnya. Kerajaan mempunyai tanggungjawab untuk memberikan penjelasan segera dan mengambil tindakan pemulihan serta-merta. Rakyat sudah terlalu lama menunggu dan terlalu banyak menderita akibat kelemahan dan pengurusan projek. Yang keempat, pembaziran dan ketirisan yang berleluasa. Tuan yang dipertua, Jabatan Pengangkutan Jalan gagal mengutip 115.96 juta hasil nombor pendaftaran kenderaan. Agensi Penguatkuasaan Maritim membelanjakan 521 juta untuk penyelenggaraan kapal, tetapi terdapat bayaran untuk peralatan yang tidak pernah dibekalkan. Yang paling menyakitkan hati, kerajaan gagal mengenakan penalti 54.51 juta ke atas syarikat konsesi yang lewat membekalkan kenderaan kepada kerajaan. Soalan akhir saya kepada kerajaan, mengapa tidak ada tindakan diambil terhadap syarikat konsesi yang lewat membekalkan kenderaan menyebabkan kerugian 54.51 juta kepada rakyat? Apakah jaminan kerajaan bahawa ketirisan dalam penyelenggaraan aset kapal dan bot APMM tidak akan berulang? Tuan yang dipertua, laporan audit ini membuktikan 3 perkara. Pertama, ketirisan yang berleluasa. Kedua, pengurusan yang lemah. Dan ketiga, kurangnya integriti. Saya menuntut, yang pertama, jawatan kuasa kira-kira wang negara menyiasat semua isu ini. 2, Menteri Terbabit memberikan penjelasan terperinci. 3, tindakan disiplin diambil terhadap pihak yang cuai. 4, pemulihan segera wajar dilaksanakan. Tuan yang dipertua, rakyat sudah penat dengan pelbagai janji manis. Rakyat mahukan tindakan, rakyat mahukan ketulusan. Dan rakyat berhak mengetahui mengapa wang mereka dibelanjakan dengan cara yang tidak bertanggungjawab. Sekian, terima kasih Tuan yang dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Padang Serai. Berikut saya mempersilakan Yang Berhormat Besut.